Macam mana kita nak bypass daripada pump auto ni kan, nak jadi bypass kepada manual. Macam mana kan? Contoh auto dia rosak tapi kita masih nak guna kan. Alright, step yang kedua. Alright, cari wire auto. Nampak? Ni contoh kita jatuhkan ke bawah. Nampak? Ni wire auto. Wire auto biasa daripada lubang dekat sini. Yang asal daripada automatic, nampak? Dua wire. Ni nampak? Ni wire auto. Okay, so nak bypass dia macam mana kan? Saya potong kabel tie kat sini. Okay, nampak? Sekarang saya dah potong kabel tie. Abang tengok kat sini. Alright, kita akan cari wire auto dekat mana. Boleh? Alright, abang asingkan macam ni. Okay, sekarang abang nampak kan? Ni wire auto daripada motor. Wire auto dekat sini dua orang ni. Okay, jadi kita akan bypass wire ni. Alright, wire dua hitam ni kita akan buang. Kita akan sambungkan balik ni. Wire hitam di sini dengan wire koko ni, ada wire dengan wire biru, kita akan sambung sekali. Baik, saya buang je. Saya buka jap. Nak bypass dia kan, kita hanya buang wire auto sahaja. Buang satu, wire auto. Yang ni satu lagi. Saya akan buang wire auto. Nampak? Buang macam ni. Baik, sekarang wire auto ni kita dah tak guna. Okey, sekarang ni kita akan sambung dua wire ni. Sambungkan sekali dua wire ni. Wire auto saya tak guna, boleh. Wire auto ni dah tak pakai. Okey, sekarang kita akan sambungkan dua wire ni saja. Nampak? Asalkan tadi kan dia asal macam yang ni dengan yang biru kan, yang ni dengan yang koko, yang ni dengan yang biru, yang ni dengan yang hitam daripada motor pada ni. Dia kena buang, nampak? Nampak? Kat sini dia wire hitam. Dia bukan wire gold tapi dia warna hitam. Nampak? So kita akan buang yang ni. Yang ni dah tak guna, tarik keluar. Boleh. Sekarang ni mesin ni dah jadi manual, boleh. Sekarang ni water pump dah jadi manual. Dah tak jadi automatic, nampak? Okey, so sekarang dah boleh guna macam biasa. Cuma yang ni akan sebagai manual lah. Buka switch, pump dia akan hidup. Tutup switch, pump dia akan mati, boleh. Lepas abang dah tukar auto, alright, boleh sambungkan balik wire auto kepada sini. Tak kisahlah. Yang ni dengan biru ke, yang ni dengan biru kan. Yang ni sama saja, boleh. Sambungkan balik pada yang ni. Kemudian boleh guna auto balik. Alright. Okey, so ada soalan? Boleh komen dekat bawah.